Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam biasa, kita nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus PDRM, yang mana JDT menang 1-0 hasil jaringan Teto Martin untuk second leg Piala Malaysia lah. Dan JDT layak ke suku akhir dengan aggregate 11-1. Untuk game ni, JDT mengubah sikit kesebelasan utama mereka, terutamanya di bahagian hadapan. Mereka letak Marcos Guilherme dengan Iago Cesar sebagai first 11 dalam perlawanan ni, dan untuk pasukan PDRM tak banyak perubahan yang dilakukan lah. Cumanya PDRM untuk game ni mereka bermain dengan bertahan yang lebih berdisiplin, mereka punya defense structure lebih teratur, dan goalkeeper mereka Hakim Hamidun yang menjadi penyelamat terbesar lah dari gawang mereka dibolosi. So semalam Hakim Hamidun berjaya bermain dengan agak baik lah, dan walaupun beraksi di waktu petang. Cumanya yang dikhawatiri boleh dikatakan untuk pasukan JDT, Marcos Guilherme dengan Iago Cesar saya rasa masih lagi belum menunjukkan satu performance yang bagus sebagai dua pemain import baru yang JDT bawa masuk. Even Iago Cesar pada perlawanan semalam petang lah kan, mempunyai beberapa gerakan yang berbahaya, tetapi in terms of the quality yang dimaksudkan masih lagi belum mencapai tahap seperti mana pemain-pemain import yang pernah ada sebelum inilah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Okey, untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim lah. Apakah perkara yang kita boleh highlightkan untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ni? Macam biasa saya akan highlightkan untuk bahagian tengah pada perlawanan ni. Macam biasa Nene yang bermain sebagai pivot di bahagian tengah menunjukkan satu kualiti yang masih lagi konsisten seperti mana game yang sebelum ni, yang mana dia punya contribution dari segi seorang playmaker ataupun lebih dikatakan deep lying playmaker lah, dengan hantaran-hantaran diagonal, dengan hantaran-hantaran di belakang pertahanan, dengan orang kata apa, progressive passes, dengan passing yang memang accurate dan juga yang membolehkan bola itu berada dalam situasi yang mana bila di receive oleh pemain-pemain di bahagian serangan sepatutnya boleh convert kepada jaringan lah. So Nene masih lagi menunjukkan that type of performance lah. So performance dia masih lagi sama dan menunjukkan kualiti yang ada. Itu saya katakan, saya nak tengok untuk Nene akan beraksi dengan Akeza dengan Nacho Mendes, ataupun Nacho Mendes Nene dengan Afiq Fazail, untuk nampak the better way how midfield JDT boleh demonstrate dan juga dictate the tempo dekat kawasan tengah. Sebab untuk perlawanan ni Nene digandingkan dengan Nazmi Faiz dan juga Nacho Mendes, which is bagi saya untuk Nacho Mendes game ni memang kita boleh nampak dia diletakkan lebih advance di kawasan hadapan as a number 10, dan Nacho Mendes berjaya buat something yang much more better lah untuk game ni, untuk jadi connector dan juga link up play terutamanya di zone 14 dan berhampiran dengan D-box. So kita boleh nampak involvement yang Nacho Mendes buat, dan dia juga banyak masuk dalam kotak penalti, tetapi kita tak nampak banyak bila mana masuk second half. Sebab apa? Nacho Mendes dah dibawa keluar, so kita tak boleh nampak lah bila mana Afiq masuk. Kalau Afiq masuk bergandingan dengan Nacho dan juga Nene, saya rasa mereka akan jadi satu midfield yang lebih berkualiti dan juga boleh ada idea yang lebih kreatif untuk break through the low block yang pasukan PDRM buat lah untuk perlawanan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk game ni kalau kita lihat apabila pasukan PDRM bermain dengan low block, pasukan JDT dia banyak involve dengan pemain-pemain di bahagian belakang untuk bermain dengan high line ataupun line yang tinggi lah, defensive line yang tinggi, untuk membolehkan pemain-pemain di bahagian belakang involve untuk contribute terutamanya di kawasan tengah, middle third, dan juga membuat hantaran-hantaran ataupun memberi attacking support lah di bahagian hadapan. Sebagai contoh, saya ambil game ni Raul Parah yang mana boleh dikatakan bermain dengan begitu baik di bahagian kanan, bila mana dia punya long ball dan sebagainya very good lah untuk game ni. Dan di second half ada beberapa pertukaran yang dilakukan, yang mana dia membawa masuk Jonathan Silva, yang mana which is bagi saya kemasukan Jonathan Silva untuk game ni sebenarnya memberi satu kelebihan untuk JDT di bahagian kiri lah terutamanya, yang mana bahagian kiri pasukan JDT waktu first half, yang mana Marcos Guilherme yang banyak cover di situ tak beberapa efektif, tetapi kemasukan Jonathan Silva membentuk satu combination play yang bagus bersama dengan Kobing Ong untuk menggerakkan di bahagian kiri dengan lebih efektif dan lebih progresif lah. So kita
kita boleh nampak kedua-dua player ni menunjukkan satu performance wise yang complete each other. Mungkin sebab dari segi chemistry, keserasian yang mana mereka dah bermain dalam satu tempoh yang agak panjang berbanding dengan Marcus Guilherme, maka Kobe Ong lebih selesa untuk bermain dengan Jonathan Silva yang bertindak as a left wing back, manakala untuk Kobe Ong sebagai left centre back lah. So kita boleh nampak benda tu lebih efektif di second half, yang saya boleh puji lah. Dan untuk Hidalgo, yang mana Hidalgo masuk game ni, saya boleh katakan Hidalgo dengan Jairo masuk, saya boleh katakan di final third ataupun terutamanya di kawasan di box adalah satu perkara yang lebih efektif bila ada orang boleh hold up the play. Yang mana Jairo untuk game ni bila dia masuk, kita boleh tengok bila pasukan JRT cuba supply bola dalam kotak penalti, dia adalah player yang cuba untuk react kepada bola dengan lebih awal dan juga untuk kawal bola lebih awal lah. So benda tu bagus. Dan gol yang dijaringkan oleh Teto Martin pun di set up oleh Jairo, yang mana apabila dia bola dalam kotak penalti, dia tak gelabah, dia set up pada Teto sudahkan dengan begitu baik. Dan Hidalgo masuk macam biasa, dia di playmaking yang sangat bagus, tapi tak banyak dia boleh contribute in term of nak breakthrough ataupun nak buat penetration passing dan sebagainya. Tetapi the influence dengan betapa smoothnya game tu, dia ada idea kat situ untuk pecah belahkan low block yang dimainkan oleh pasukan PDRM. Okey, untuk Marcus Guilherme dengan Yago Sesa, untuk first half mereka berdua banyak bermain sebagai focal point, yang mana banyak hantaran-hantaran di belakang pertahanan ataupun direct hantaran ke dalam kotak penalti adalah untuk mencari Marcus Guilherme. Untuk positioning dan juga larian yang dia buat, dia selalunya berada dalam on point, yang mana dia boleh dikatakan perfect timing untuk dia receive the ball. Tetapi dari segi nak controlling the ball, untuk apabila dia nak receive the ball tu, dia agak kurang, menyebabkan Marcus Guilherme ni dia punya tindakan kotak penalti end product dia agak kurang. Manakala Yago Sesa, dia banyak diguna pakai sebagai pemain di bahagian flank ataupun wide area lah, out wide punya position. Jadi banyak dihantar kepada Yago Sesa untuk create dalam situasi 1v1 untuk dia takes on the defender. Tapi banyak dalam situasi dia nak beat the defender dalam situasi 1v1 dengan gelecekkan ataupun dengan nak bawa bola cut in masuk ke dalam, banyak pergerakan dia agak terbatas, bila mana pergerakan dia mudah dibaca dan dia punya body defense dia mengingatkan saya kepada CDB sebenarnya, tapi mungkin disebabkan ada beberapa contribution dia yang boleh hantar bola dalam kotak penalti, mungkin nampak better sikit lah pada CDB. Tapi untuk compare Marcus Guilherme dengan Yago Sesa, bagi saya masih belum capai tahap yang diingini sebagai pemain import yang bermain di JDT sebagai peminat yang neutral lah. Jadi overall JDT punya man management di second half much more better. Coach Munas membuat pertukaran yang efektif yang memberikan pasukan JDT kemenangan dan mengubah sedikit corak permainan yang JDT dikenali sebagai pasukan yang bagus dari segi build up phase dan sebagainya dalam covering all the area lah dalam padang. So perubahan tersebut lah yang mengubah kepada corak permainan JDT untuk menang 1-0. Manakala untuk PDRM, saya boleh puji Hakim Hamidun bermain dengan begitu cemerlang sebagai goalkeeper. Baik defense structure pasukan di PDRM bermain dengan begitu baik untuk react kepada bola dan mengeluarkan bola dan sebagainya. Dan benda tu memang positif lah untuk pasukan PDRM. Cumanya in term of counter attacking football yang mereka cuba terapkan untuk game ni, mereka tak berjaya untuk terapkan dengan baik seperti mana perlawanan waktu first leg. Jadi secara kesimpulannya, orang akan kata JDT dah score 10 gol lawan PDRM, so game ni mereka nak main santai-santai saja. Kena ingat JDT adalah professional team yang mereka tak akan pandang rendah kat mana-mana pasukan yang mereka akan hadapi. Jadi kena ingat benda tu lah. So mentality mereka untuk menang tu sentiasa eager. So menang 1-0 ni adalah satu perkara yang mereka boleh dijadikan sebagai benchmark yang mereka perlu banyak benda diperbaiki. Contohnya macam mereka cuba Guilherme dengan Yago Sesa tapi tak memberi impact seperti mana waktu first leg, dan penggunaan Teto Martin sebagai pure striker di bahagian hadapan tak semestinya menjadi. Bila mana dia berjaya skor 6 gol, tak semestinya untuk next game dia akan skor lagi. So bermaksud di sini sistem pasukan JDT masih lagi tak boleh lari dengan nombor 9 Tulin. Kalau tak, mereka takkan boleh nak secure the 3 points ataupun tak boleh nak create attacking wise yang lebih efektif dan lebih dangerous lah untuk memecah belahkan low block pasukan lawan. So nombor 9 Tulin untuk sistem JDT adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat diperlukan. Itu je ulasan saya. Assalamualaikum.